Hai semua, selamat datang ke sesi penerangan kita. Hari ini kita nak rungkai satu topik yang bunyinya macam susah gila tapi sebenarnya sangat menarik, iaitu genetik. Dari sel hinggalah ke salah silah keluarga kita. Anggaplah genetik ni macam kod sumber atau source code untuk badan anda. Okey, untuk anda yang rasa sains ni macam bahasa asing atau selalu pening kepala bila masuk bab biologi, jangan risau langsung. Kita akan pecahkan topik ni jadi sangat mudah. Tapi sebelum tu, saya nak anda tarik nafas dalam-dalam. Hembus perlahan-lahan, kita nak bawa gelombang otak anda masuk ke tahap gelombang alfa. Bila otak rileks macam ni, anda akan serap dan hafal semua konsep dengan pantas macam span. Okey, dah sedia? Jom kita mulakan. Ini pelan perjalanan santai kita hari ini. Kita mula dengan asas sel iaitu mitosis dan meiosis. Lepas tu, kita tengok macam mana pewarisan keturunan berlaku, macam mana jantina bayi ditentukan, apa jadi kalau ada ralat pada kod genetik, kejuruteraan genetik dan akhir sekali, satu kuis kilat untuk uji daya ingatan alfa anda tadi. Kita masuk bahagian pertama, asas sel, mitosis lawan meiosis. Sebenarnya, badan kita ni sentiasa sibuk macam sebuah kilang besar. Setiap saat, badan kita kena gandakan sel supaya kita boleh terus membesar dan sembuh dari luka. Tapi persoalannya, macam mana sel ni membahagi? Okey, bayangkan animasi ringkas ini dalam kepala anda. Proses ini kita panggil PMAT. Pertama, profasa. Kromosom dalam sel mula memendek dan menebal. Kedua, metafasa. Masa ni, kromosom beratur lurus je kat tengah-tengah sel, macam pelajar sekolah beratur masa perhimpunan pagi. Ketiga, anafasa. Ini babak paling dramatik sebab kromosom tadi berpisah dan ditarik ke hujung kutub yang bertentangan. Bayangkan macam kawan baik yang kena paksa berpisah. Dan akhir sekali, telofasa. Sel tu mula terbelah jadi dua. Senang je kan? PMAT. Mari kita tengok proses mitosis ini betul-betul. Cara paling senang nak ingat mitosis ini adalah dengan bayangkan ia sebagai mesin fotostat biologi. Ia akan hasilkan dua sel anak yang tepat dan 100% sama dengan sel asal. Kenapa kita perlukan fotostat ni? Okey, cuba bayangkan anda baru lepas picit jerawat kat muka. Lepas tu berdarah kan, terluka. Untuk sembuhkan luka tu, kulit anda akan guna mesin fotostat mitosis ni untuk buat sel kulit baru yang sebiji sama. Jadi luka jerawat tu akan sembuh dan kulit kembali licin. Sekarang kita tengok pula meiosis. Kalau mitosis tadi tu mesin fotostat, meiosis ni lebih kepada resepi campur dan padan atau mix and match. Ia tak hasilkan klon yang sama. Sebaliknya, proses ni sengaja bahagikan bilangan kromosom tu separuh dan hasilkan 4 sel yang sangat unik. Proses ni hanya berlaku kat organ pembiakan je untuk hasilkan sperma atau ovum. Sebab itulah, rupa anda tak 100% sama macam adik-beradik anda yang lain. Mesti ada beza punya. Jadi, untuk mudahkan anda ingat perbezaannya, mari kita bandingkan. Mitosis berlaku kat sel badan biasa, tak ada variasi dan hasilkan 2 klon. Meiosis pula berlaku kat sel pembiakan, ada variasi genetik yang pelbagai dan hasilkan 4 sel unik dengan separuh kromosom. Kunci memori untuk otak alfa anda. Ingat huruf M. Mitosis untuk muka atau sel badan. Meiosis untuk manusia baru, iaitu pembiakan. Boleh dapat? Seterusnya, bahagian 2, salah silah keluarga dan mewarisi ciri-ciri. Sekarang kita keluar sekejap dari dunia mikroskopik dan tengok pada dunia sebenar. Kita nak faham macam mana genetik mikroskopik tadi bentuk rupa fizikal kita. Untuk ni, kita akan kenal dengan satu keluarga rekaan, kita panggil mereka keluarga Ahmad. Sebelum tu, kita kena faham dua jenis gen ni, allele dominant dan allele resesif. Allele dominant ni sifat dia kuat macam bos, sentiasa diwakili huruf besar. Kalau dia ada, dia akan tunjuk kuasa dia. Allele resesif pula, sifat dia pemalu sikit, diwakili huruf kecil. Dia cuma akan muncul kalau gen dominant tak ada kat situ. Contoh paling kelakar, cuba pegang cuping telinga anda sekarang. Kalau cuping telinga tu bebas, boleh goyang-goyang, itu dominant. Kalau ia melekat terus kat leher, itu resesif. Anda geng dominant ke resesif? Dan ini bawa kita kepada drama keluarga Ahmad. Tengok kotak kacukan ni. Encik Ahmad, si ayah, ada gen dominan huruf B besar. Bermaksud dia boleh gulung lidah jadi bentuk U. Isteri dia pula, malangnya, cuma ada gen resesif B kecil. Tak boleh gulung lidah. Bila gen mereka dikacukkan untuk dapatkan anak, kita nampak semua anak mereka dapat kombinasi B besar dan B kecil. Tapi, disebabkan B besar tu dominan dan kuat, dia tutup habis kesan B kecil yang pemalu tu. Jadi, ajaibnya semua anak keluarga Ahmad boleh gulung lidah macam ayah diorang. Kita masuk bahagian 3, lelaki atau perempuan.
Ini soalan paling berdebar setiap kali mak atau kakak kita mengandung kan? Tapi macam mana biologi tentukan jantina bayu ni sebenarnya? Jom kita bedah kod dia. Rahsianya ada di sini. Si ibu memang sentiasa akan bekalkan kromosom X di dalam ovumnya. Tak ada pilihan lain. Tapi si ayah, di dalam spermanya dia bawa sama ada kromosom X atau kromosom Y. Kalau sperma X dari ayah tu berjaya bersenyawa dengan X dari ibu, ia jadi XX, boom, dapat bayi perempuan. Tapi kalau sperma ayah bawa Y dan bergabung dengan X ibu, ia jadi XY, maka lahirlah bayi lelaki. Jadi kebarangkaliannya memang tepat 50-50. Dan secara saintifiknya, jantina anak tu 100% ditentukan oleh kromosom dari ayah. Okey, setakat ni semuanya lancar kan? Tapi, macam mana kalau kod sumber genetik kita tadi tu tiba-tiba buat hal? Itu membawa kita ke bahagian 4, mutasi. Apabila kod berubah, mutasi ni sebenarnya perubahan secara spontan. Macam glitch atau ralat dalam sistem komputer badan kita lah. Mutasi ada 2 jenis. Pertama, mutasi kromosom. Jangan hafal secara stres, relax je. Ingat macam ni, mutasi kromosom ni maksudnya bilangan kromosom tu sama ada terlebih atau terkurang. Contohnya, sindrom Down berlaku sebab ada satu kromosom lebih kat pasangan nombor 21. Sindrom Turner pula bila seorang perempuan tu hilang satu kromosom X, jadi dia ada XO saja. Dan sindrom Klinefelter tu bila seorang lelaki tu terlebih pula satu kromosom X, jadi XXY. Kalau tak percaya, mari tengok bukti visualnya kat susunan kromosom ni. Anda boleh nampak dengan jelas glitch tu kat mana. Tengok carta sindrom Down ni. Kat bulatan tu, di nombor 21, sepatutnya ada 2 je kromosom. Tapi tiba-tiba ada 3. Itulah buktinya. Walaupun cuma 1 je kromosom yang terlebih kat tahap mikroskopik, kesannya sangat besar terhadap fizikal dan mental seseorang tu. Kalau tadi mutasi kromosom tu secara besar-besaran, kita ada juga mutasi gen. Ini perubahan kimia yang sangat-sangat kecil kat satu gen spesifik. Contoh terbaik, anemia sel sabit. Cuba tengok bentuk sel darah merah ni. Sepatutnya dia bulat leper kan? Tapi disebabkan satu perubahan kecil kat gen resesif, sel darah merah tu bertukar bentuk jadi melengkung macam bulan sabit. Masalahnya, bentuk pelik ni buatkan darah susah nak bawa oksigen ke seluruh badan. Bayangkan, satu huruf je berubah dalam kod genetik kita, seluruh sistem terjejas. Sekarang kita dah sampai ke bahagian 5, masa depan kejuruteraan genetik. Bayangkan macam mana kalau saintis sekarang bukan sekadar mengkaji genetik, tapi mereka sendiri bertindak sebagai penggodam atau hacker untuk ubah suai kod sumber hidupan. Kedengaran macam filem sci-fi kan, tapi ini realiti sains sekarang. Tengok hasil yang agak kelakar tapi sangat mengejutkan ni. Tembikai 4 segi. Ini salah satu contoh organisma termodifikasi genetik atau GMO. Melalui kejuruteraan genetik, saintis boleh ambil gen rintangan penyakit atau gen supaya cepat membesar dari spesies lain dan letak masuk dalam tanaman kita. Hasilnya, tembikai senang disusun sebab bentuk petak, jagung yang berganda lebih manis atau pokok padi yang kebal dengan serangga perosak. Hebat kan? Tapi, bila kita mula ubah kod alam ni, pasti ada pro dan kontranya. Di satu pihak, kita nampak banyak kebaikan. Kita boleh hasilkan ubat penting macam insulin untuk pesakit diabetes dan cipta tanaman yang tahan lasak. Tapi di pihak yang satu lagi, ada risikonya. Kita mungkin tanpa sengaja hasilkan alahan baru yang kita tak jangka, menjejaskan spesies asal dan ada banyak isu etika. Contohnya, risiko penciptaan senjata biologi. Sebab itulah, topik ini sangat sensitif dan sentiasa dipantau ketat. Okey, jom kita kembali segar. Tarik nafas, aktifkan balik otak alfa anda yang tenang tu. Kita dah masuk bahagian 6, kuis kilat genetik. Saya nak uji sikit ingatan pantas anda supaya semua yang kita bincang ni terus melekat kat memori. Anda bersedia nak jerit jawapan dalam kepala? Jom. Soalan pertama. Proses mana satukah yang bertindak macam mesin fotostat untuk sembuhkan kulit anda yang berdarah sebab picit jerawat tadi? Adakah ia mitosis atau meiosis? Jawab dalam 3, 2, 1. Jawapannya mitosis. Syabas kalau anda sebut jawapan yang betul tadi. Ingat je konsep ni. Fotostat bermaksud mitosis untuk sembuhkan sel. Anda memang dah cemerlang kuasai konsep pembaikan sel ni. Okey, soalan kedua, kita patah balik kepada drama keluarga Ahmad tadi. Kalau ayah ada gen dominan, huruf besar B dan mak ada gen resesif, huruf kecil b, ciri mana yang akan muncul ke anak dorang? Tepat sekali, ciri dominan B yang akan muncul.
Kenapa? Sebab gen dominan ibarat bos yang sangat kuat dan dia akan sentiasa tutup gen resesif yang pemalu tu. Kacang je kan nak faham hukum pewarisan ni bila kita guna gelombang alfa? Jadi, sampailah kita ke penghujung sesi penerangan ini. Sebelum kita berpisah, saya nak anda fikirkan perkara ni sejenak. Melalui proses meiosis yang rawak dan percampuran genetik dari kedua ibu bapa anda secara saintifiknya adalah kombinasi genetik yang bernisbah 1:1 trilion. Maksudnya, anda ni benar-benar ciptaan yang unik dan tak ada pendua langsung di atas muka bumi ni. Persoalannya, apakah yang anda akan buat dengan kod sumber genetik anda yang sangat bernilai ni? Teruslah pupuk sifat ingin tahu dan jangan berhenti belajar. Terima kasih kerana sentiasa fokus bersama saya hari ini dan kita jumpa lagi dalam sesi penerangan seterusnya.